Ya Allah, Alhamdulillah rezeki kau dah Gemuk. Sekarang ni kita berada di salah satu rumah pelanggan kami, di mana rumah ni kita akan buat rawatan anak-anak. Hari ini just for prevention. So kebetulan pula owner rumah ni dia buat renovation. So kita akan advise dia untuk buat rawatan corrective soil treatment so that dia boleh protect rumah dia daripada serangan anak-anak in the future. So macam mana proses corrective treatment tu? Okey, pertama sekali kita akan buat inspection lah. So daripada situ kita boleh ukur berapa lubang. At the same time ada juga kaki tangan lain yang akan start buat drill, then only kita akan pump chemical. Soalnya jarak antara satu point ke satu point adalah satu kaki ke satu kaki setengah. Kalau lagi rapat tu lagi bagus sebab dia nak membuat kesinambungan. So nanti bila dia spreadkan the chemicals, so point ni dengan point ni dia akan bersambung kat bawah tanah. Jadi anak-anak daripada luar, dia sama ada dia kena dia mati ataupun dia akan repel lah. Drill tu berapa banyak lubang usually? Contohnya macam kita datang kat sini, so lebih kurang dalam 120 to 150. Tapi rumah ni kita ada jumpa busut dekat belakang. So itu antara salah satu punca lah. Dia punya koloni boleh masuk ke dalam rumah untuk makan, merosakkan harta benda yang ada kat dalam rumah ni, especially yang berkayu. So apa yang paling penting yang saya nak tunjuk tadi, tu adalah busut anak-anak lah. Memang selalu besar macam tu ke? Tak, it depends. Tapi ini memang dah lama dan juga kawasan ni memang kawasan hutan. So anak-anak tadi ni dia sebenarnya adalah soil engineer yang terbaik sebab kat bawah tanah dia adalah ejen penguraian tumbuhan yang sangat bagus lah. Orang salah sangka tak semuanya adalah pest. Tapi bila dia come into kita punya rumah, so kita panggil pest lah. So dia memberi udara kepada akar pokok dan sebagainya. Berapa modal masa akak mula-mula start bisnes ni dulu? 1992 ya. Pada masa tu kita perlukan RM3,500. Kita hanya ada one motorbike, kemudian kita ada satu hand pump sprayer dan juga 1 liter chemical. Sekarang berapa purata sales untuk Terminex setiap bulan? Basically saya boleh kata 700 ke 800 ribu ringgit. So profit kita lebih kurang dalam 100 ribu. And then operation punya cost? 500 ke 600 ribu lah. Paling banyak gaji kaki tangan kita lebih kurang dalam 300 ribu. Building yang kita duduk tu adalah memang kita dah beli. Kemudian kita ada lebih kurang dalam 30 unit kenderaan, petrol, untuk diesel, untuk gerak hari-hari. Untuk akak punya staff, berapa gaji diorang? So minimum gaji dengan kita sekarang adalah 1,700. So plus-plus lah, diorang ada OT, kerja petang dan sebagainya. So roughly mereka boleh cecah gaji hingga 3,000 lebih ke 4,000 lah. Kalau kita tengok administration macam entomologist, definitely 3,000 ke atas lah. Akak sendiri berapa gaji? Alah, saya tak ambil banyak lah untuk company. Tapi semestinya 10,000 ke atas. Okey, jomlah kita pergi tengok. Okay, jom. Alright. Okay, ya Allah besar. Ini soldier. Anak-anak apa ada kasta? Ada. Allah. Dia ada worker, soldier, queen, king. Soldier dia akan protect sarang. Pekerja pula dia akan tugas cari makan je. So dia akan bawa balik pada queen untuk queen makan. And queen seperti biasa dia akan bertelur saja. So selalunya bila ada queen, dia akan ada juga king kat situ. So basically for mating lah. For meeting je lah. Dia tak ada buat kerja lain lah. Tak ada. Actually kalau kita buat sampai bawah, kita boleh jumpa queen dia lah. Ui, banyak. Cembur dia. Cuba tengok. Dia. Ya Allah, Alhamdulillah rezeki kau dah perfect. Ya Allah, Tuhanku. Boleh pegang Ya, sure boleh pegang. Ya Allah. Okay, makan. 3, 2, 1. No. Okey, queen ni boleh hidup sehingga 50 tahun. Dan satu hari dia boleh bertelur sehingga 50,000. 50,000 telur? Ya, betul. Subhanallah. Sehari? Ya, betul. Sehari tu everyday ke atau macam Sehari, everyday. Bila kita buat treatment untuk busut, paling penting sekali bila kita dah jumpa dengan queen, kita assume that memang collapse lah. Dia punya koloni ni, so kita akan bawa keluar dan kita akan letak chemical lah untuk menghapuskan, dan tempat ni kita nak bersihkan balik lah daripada anai-anai. Kita orang pernah tahu ada klien yang minta untuk queen dia nak makan. Tapi kita pun bagi tahu awal lah, itu hanyalah mitos semata-mata.
Kenapa dia orang nak sangka apa benda myth yang dia orang percaya tu? Especially lelaki lah. Aha. Especially lelaki boleh meningkatkan daya ketahanan seseorang. Apa antara cabaran kerja dalam industri macam ni? Pengguna dekat luar, dia suka jadikan media sosial sebagai diorang punya reference. Kemudian mereka dapatkan khidmat nasihat daripada orang-orang yang tak bertauliah. Paling yang kita risau sekali, kalau mereka salah beli racun, untuk long term boleh efek lah kepada kesihatan diorang juga. Macam racun yang macam ada serbuk tu kan. Jadi benda tu bila dia letak dekat rumah, especially kalau ada baby, ada kids, so kita akan hidu, so akan efek lah kita punya kesihatan untuk long term. Saya harap lebih ramai lagi yang lebih peka dan alert, di mana mereka ada hak untuk meminta lesen pengendali, lesen pemakai daripada pest control yang mereka hire. Sebab kita pun takut mungkin scammer dan sebagainya lah. Dan yang keduanya saya lihat tentang skeptical lah. As a woman, untuk kerja-kerja macam high risk, mereka pun masih sangsi lah, was-was. Betul ke? Ini perempuan boleh buat ke ni? Boleh panjat-panjat ke? So after kita dah explain our expertise dan juga kompetensi kita, dah tak ada lagi lah skeptical yang keterlaluan sangat. This episode is brought to you by GX Business Banking. Get daily interest on your savings and access capital of up to 150,000 ringgit within minutes when you sign up for a GX Business Bank account. No collateral needed. The best part? Save interest on your loan if you settle early.